Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi dalam surah Al-Isra. Hari ini kita akan bacakan ayat ke-71 hingga ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma nad'u kulla unasin biimanihim. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Ingatlah hari kami menyuruh setiap kumpulan manusia dengan nama imamnya. Kemudian sesiapa diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membaca dengan sukacita. Dan mereka tidak dikurangkan pahala amal-amalnya yang baik sedikit pun. Dan sebaliknya, sesiapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta mata hatinya, maka ia juga buta di akhirat, yang lebih sesat lagi di jalannya. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah SWT. InsyaAllah kita teruskan kepada Tuan Haji. Fadil tafadhal mashkura. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh suara boleh dengar jelas? Alhamdulillah, jelas. Okey, baik. Alhamdulillah kita dapat lagi bersama pada minggu ini meneruskan siri tazkirah dan tadabbur ringkas kita. Masih lagi berkait dengan surah Al-Isra, surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel. Okey, jadi kita sudah bincang dengan surah ini. Surah ni surah Makiyah ke surah Madinah ni? Makiyah. Ya, sebelum naik ke langit. Sebelum naik ke langit tak? Surah Makiyah ke? Ya. Sebelum solat. Isra kan pasal solat. Tapi dia cerita pasal Bani Israel kan? Kejap. Memang ni surah Makiyah, sebab ada Isra dan Mi'raj ni di masa di Mekah kan. Baik apa tu, kita lihat sikit sebelum kita pergi ayat 71 ni, kita lihat ayat 70. Jadi ayat 70 ni baca sekejap Zabri, tak baca ni, baca semula. Tak baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Jadi kita hari tu kita bincang ayat 65 rasanya, sampai ke 70. Jadi kalau kita revisit balik secara umum, jadi apa ni, ayat ni menyatakan tentang walaqad karamna bani adama. Maksud dia Allah Ta'ala telah memuliakan Bani Adam.
Bani Adam ni maksud dia anak-anak Adam lah. Kita lah, keturunan manusia. Jadi ada ada perbincangan para ulama. Okey. Siapakah yang paling mulia sekali lah, sama ada malaikat ke ataupun manusia. Kalau kita lihat ada perbincangan lah. Sebab malaikat ni disuruh sujud pada manusia kan, pada Nabi Adam. Okey. Tapi ada juga riwayat-riwayat lain yang menunjukkan malaikat ni pun mulia. Okey. Tapi tak apalah. Itu sebagai satu, orang kata mukadimah. Dan yang pentingnya ni ialah seterusnya wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Jadi maksud dia kami telah berikan berbagai-bagai kenderaan ni di laut dan di bari wal bahri, di darat dan di lautan. Jadi maksud dia Allah Ta'ala yang kurniakan di transportation kenderaan. Yang kita baca ayat sebelum tu lah, 65 hingga ke ayat 70 ni kita baca minggu lepas. Jadi yang perlu kita ingatkan ialah Allah Ta'ala telah memudahkan menundukkan kenderaan di darat dan di laut. Di laut cerita pasal kapal. Sebelum ini kita cerita pasal kapal. Bagaimana Allah Ta'ala menjalankan kapal-kapal ni. Maksud dia memanglah kapal tu ada enjin, tapi enjin ni juga memerlukan angin, memerlukan angin untuk dia bergerak juga. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepada Bani Adam ni, kepada manusia ni, rezeki yang minat thayyibat, rezeki yang baik-baik, thayyibat. Kita pun ada kata-kata halalan thayyibat, jadi baik-baiklah thayyibat tu. Dan faddalnahum ala katsiran mimman khalaqna tafdila, dan telah melebihkan mereka, yakni Bani Adam, dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Maksud dia kelebihan, lebih afdal manusia ni atas makhluk yang diciptakan lah. Apakah makhluk yang diciptakan? Banyak kan. Kita melihat haiwan, kita melihat tumbuhan. Okay. In fact, kita ada makhluk ciptaan yang daripada api, jin. Dan banyak-banyak makhluk ni Allah Ta'ala telah melebihkan Bani Adam. Cuma isu dia yang kita bincang tadi kah? Adakah makhluk Bani Adam ni lebih mulia daripada malaikat atau bagaimana? Itu perbincangan dia panjang. Okey. Tapi yang pentingnya saya nak highlight ialah hubung kait antara ayat 70 dengan ayat 71 dan 72. Okey, jadi kalau kita lihat ayat 70, ayat sebelum ni 70 ni menceritakan keadaan manusia ni di dunia. Di dunia maksudnya Bani Adam ni diberikan rezeki yang baik dan juga dimuliakan. Jadi di dunia. Jadi kemudian ayat yang seterusnya ni 71 dan 72 ni berkenaan dengan hari akhirat.
Setelah diterangkan, kita nampak hubung kait ayat sebelum 71 dan yakni ayat 70 dan sebelum tu, dan kemudian ayat selepas 70. Jadi ini menceritakan tentang kumpulan manusia di akhirat nanti. Di akhirat. Kalau kita baca ni. Jadi kita lihat ni ayat ni, yauma nad'u kulla unas bi imamihim. Jadi di sini ingatlah kita selalu cerita dah pasal ingatlah. Sebelum ni dia guna perkataan wa'iz. Wa'iz dan ingatlah. Ingat ni maksudnya kita zikir lah. Zikir, jadi kita membaca Al-Quran ini adalah satu zikir dan malah merupakan zikir yang terbesar sekali, yang nombor satu. Dengan membaca Al-Quran. Di samping kita zikir-zikir yang lain itu, kita zikir lepas mayang, dalam keadaan-keadaan tertentu kita zikir. Zikir ni kan dia banyak kan, dia ada zikir yang dia kata zikir yang tidak terikat waktu dan tempat. Contoh macam mana? Kalau kita zikir subhanallah walhamdulillah tu, dia tidak berkait dengan tempat. Tapi ada zikir-zikir yang terkait ataupun berkait dengan tempat ataupun masa. Kita ada zikir hari Arafah. Apa dia zikir hari Arafah? Baru je kita lalui. Apakah zikir hari Arafah? Tak ada yang ingat? Ada? Ingat ke siapa? Ingat zikir hari Arafah apa dia? Jadi kita kena cuba. Labbaik Allah kan? Bukan. Hari Arafah tu zikir yang dianjurkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey. Zikir yang biasa kita baca tu lah sebenarnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak apalah. Tapi nak cerita tu terikat dengan zikir yang terikat dengan masa. Tapi kita ada zikir-zikir lain. Bila kita nak masuk toilet, kan? Tempat kan? Kan kita baca doa. Apa doa masuk toilet? Tak apa. Okay? Kena belajarlah sikit. Kita baca doa tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Begitu juga kita keluar daripada toilet. Kita baca zikir. Ghufranaka. Tu kita melihat cermin. Kita pakai, kita melepaskan pakaian. Kita pakai pakaian. Kita nak makan, baca bismillah. Kemudian kita nak keluar rumah. Kita naik kenderaan. Itu semua zikir lah. Tapi zikir yang nombor satu ni ialah zikir membaca dan bertadabbur Al-Quran. Jadi ingatlah. Ingat apa sini? Ingat pada hari apa? Ni di akhirat lah. Akhirat. Tada'u. Tada'u ni diseru. Kami menyeru. Kulla setiap unas ni setiap manusia dengan biimamihim, dengan nama imamnya. Jadi apa tu, apa maksud imam? Jadi imam ni dia boleh jadi maksud dia nabi, boleh jadi imam ni pemimpin kan, boleh jadi nabi, boleh jadi kitab juga adalah petunjuk pemimpin kita. Satu bersifat apa tu yang tersurat kan, kitab ni.
Dan boleh jadi juga apa tu tokoh-tokoh lah. Tokoh-tokoh yang kita ikut. Banyaklah tokoh kan, tokoh agama, tokoh politik, macam-macam tokoh lah. Itulah maksud dia. Jadi apa tu bagaimana diseru tu itu perkara-perkara gaib lah. Tapi kemudian disebut sini faman utiya kitabahu biyaminihi. Mula-mula diseru dulu. Okey, mula-mula diseru. Kemudian lepas diseru tu kemudian. Tahu mana kemudian ni? Siapa ngaji bahasa Arab tahu mana? Maksudnya peristiwa ni dia ada tertib ni. Satu peristiwa dulu dipanggil manusia, kemudian setelah itu. Okey? Mana tu? Di mana kita tahu? Perkataan fa sini. Sebutir je. Sebutir. Kemudian kalau summa, fa dengan summa macam mana? Summa pun kemudian juga. Apa beza? Nampak sikit. Nampak sikit ya. Lagi lambat pada fa ni. Lagi lama pada fa. Fa tu kalau kita tulis dan ni dia tak tahu siapa dulu sama kemudian. Kemudian fa. Fa menunjukkan kemudian. Setelah itu. Tapi kalau summa lagi lambat lagi. Tak apalah, belajar sikitlah bahasa supaya kita boleh appreciate, menghargai bahasa Al-Quran ni yang sangat tinggi. Kemudian diberikan kitab. Kitab bahu, kitab. Biyaminihi, maksud dia kitab tu di tangan kanan. Yamin, Al-Yamin. Kita baca surah apa tu? Al-Yamin dengan Al-Shimal. Surah apa? Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah cerita golongan kanan dan juga golongan kiri. Jadi kemudian siapa yang diberi kitabnya? Ni kitab apa ni? Kitab catatan, rekod kita lah. Macam kita kata logbook kita. Ini untuk mendekatkan kefahaman lah. Logbook. Kan? Betul ke? Logbook kita ni tulis ke apa dalam tu? Dalam logbook kita tulis apa? Logbook kita lah. Logbook kat Amerika ni. Tengok. Peristiwa. Berat juga kita ni orang apa ni berbudayakan GMP, good manufacturing practice, budaya quality semua, tapi orang yang macam orang apa CSV ni dia tak tahu apa itu konten. Dia tak tahu konten. Rasa ni ramai lagi kot orang tak tahu. Yang bukan direct production manufacturing. Jadi kalau dalam logbook kita ni secara umum ni lah dia merekodkan antaranya ialah sejarah. Kalau kita kata mesin, sejarah mesin tu. Mesin ni bila sampai, bila dibina, lepas tu ada kes dia apa? Dia rosak, lepas tu bila dibaiki, bila dibuat maintenance, semua ada kan dalam tu kan? Dalam logbook. Jadi kita pun logbook kita ni siapa yang catat? Siapa? Malaikat yang catat. Nanti belah sana kita tengok baliklah kitab tu. Kan kita pernah baca ni dalam surah Al-Kahfi ada cerita kan.
Surah Al-Kahfi cerita nanti kitab kita tu dia bentangkan. Dan manusia bercakap masa tu, kitab apa ni? Dia kata, tak tinggal perkara kecil dan juga perkara besar. Kalau macam orang Muslim ni, dia dah tahulah kitab dia ada tu, dia logbook dia ada. Tapi kalau orang kafir, yang tak beriman pada hari akhirat, mana dia tahu ada logbook. Dia ingat kat dunia saja ada log. Tapi malaikat sentiasa log kita. Apa saja yang kita katakan, apa saja kita lakukan oleh kaki tangan kita tu, masa tu akan dicatat. Jadi kalau diberikan kitabnya di tangan kanan, dah tangan kanan ni maksudnya itu berita baik lah kan? Betul tak? Berita baik lah. Kitab Iliyin. Apa dia? Kitab Iliyin. Tak dengar lah kitab apa? Kitab Iliyin. Kitab Iliyin ni dia lain sikit. Iliyin tu maksud dia kitab. Iliyin ni golongan yang tinggi. Tu dia lain sikit. Jadi tak apa. Jadi kitab di tangan, maka mereka itu faman utiya kitabuhu biyaminihi wa ulaika yaqra'u faula mereka itu membacanya yaqra'u perkataan iqra' qara'a. Ni kata dasar dia ni. Samalah. Itu kita belajar bahasa Arab kita akan tahulah yang ni dia fi'il. Okey, dia membaca. Yaqra'una. Ni waw nun ni tunjuk apa ni? Domain apa? Jamak kan? Plural. Okey, mereka banyak membaca. Lepas tu dia sebut mereka. Mereka membaca kitabuhum, kitab masing-masing lah. Dengan dengan gembira. Dengan sukacita. Okey. Macam mana ni kalau dalam masa di dunia ni macam mana kita tengok orang sukacita membaca report dia? Masa bila? Masa bila? Ada siapa-siapa ramai dalam ni kan? Ada yang boleh apa tu bagi idea. Masa bila kita suka ni? Baca report. Pak gaji. Ya. Apa? Tapi kalau gaji ni apa ni, ada ke gaji ni kita cerita ke orang? Tak ada tak? Ada. Masa bila yang kita suka tu cerita orang? Apa dia bonus ke apa? Tak ada, gaji kita tak cerita dengan orang. Bila contohnya masa kita dapat result SPM lah. Okey. Betul tak? Okey. Dapat result SPM, masa nak ambil result tu cikgu pun tengok senyum-senyum je kan. Itu tandanya apa ni, molek lah tu kan. Dah terima result SPM ni, ada main tangan kanan tangan kiri ke? Dia tak ada kan. Kalau orang tu kidal, dia ambil tangan kiri lah kan. Jadi tak semestinya tangan kiri tu tak bagus. Tapi di akhirat, dia kira tu. Kalau ambil tangan kanan, lepas tu dia baca result. 8A, 9A, 10A, 12A. Mestilah dia suka kan. Kemuram pula baca macam tu. Suka. Dan dalam ayat lain kan, dia dalam ada ayat lain, dia orang ni akan cerita. Cerita kepada keluarga dia. Macam kita lah. Dapat result baik. Kalau mak bapak pergi, tunjuk terus selalu. Kalau tidak, telefon lah kan. Cerita dengan bangganya. Gitulah nanti kita.
Ini bukannya untuk mendekatkan kefahaman. Kita di dunia ni kalau kita dapat report, benda yang baik, kita akan membaca dan dengan sukacita itulah sambil cerita lagi ke orang. Cerita lagi bangganya. Kemudian disebut sini apa dia ujung tu. Mana ujung ya? Wala yazlamu qatila. Jadi Allah Ta'ala ni dia tak akan zalim. Tidak akan zalim maksud dia sini dia mengurangkan. Tidak mengurangkan pahala amal-amal yang baik sedikit pun. Kita tahu kan surah Al-Zalzalah kan. Apa yang kita buat nampak kecil sebesar biji sebesar biji sawi pun kan. Kalau kita ni kita kata sebesar partikel bersaiz berapa? 0.5 mikron. Itu kita lah kan, kalau cerita partikel manalah orang Arab ni faham masa tu kan. Orang zaman kita ni kita faham lah, nak cerita biji sawi tu besar tu. Biji sawi ni boleh lihat dengan mata kasar kan. Betul tak? Dia lihat dengan mata kasar ni berapa mikron tu, berapa saiz dia. Dalam ni tak ada ke yang boleh tu cerita. Bila saya tanya tu kita interaksi lah sikit. Ini bukan orang alim, tok guru mengajar ni. Ni orang biasa je cerita. Kita berinteraksi sikit. Kalau biji sawi tu besar. Mata kita ni dia boleh tengok kecil-kecil sekali berapa mikron. Saiz. Okey? Berapa mikron? Tak ada orang teknikal sini. Ada kan? Dia apa tu 40 mikron dan ke atas. Kalau bawah pada tu dia panggil sub-visible, kita tak nampak. Jadi kalau besar biji sawi pun Allah Ta'ala kira, kecil pun Allah Ta'ala kira. Kita jangan ambil mudah, jangan kita rasa kecil ni. Contohnya apa kecil? Contoh apa? Katalah kita ambil buat benda, ambil duri daripada jalan tu kan. Itu pun nampak macam remeh. Kita senyum pun satu sedekah. Betul? Senyum je. Tak ada apa-apa keluar apa-apa pun. Dia pun satu sedekah juga. Jadi banyak lagi yang kita tak tahu tapi niat kita kena betul lah. Kita niat kita betul, insya-Allah ikut sunnah dapatlah pahala. Jadi Allah Ta'ala takkan zalim. Okay, next. Kemudiannya ni dia sebut dan. Ni dan tadi saya cerita. Kalau dan ni maksud dia ada ke dulu kemudian. Maksud dia ni dan ni dia tak tahu dulu ke kemudian. Maksudnya 71 ni cerita pasal orang yang mendapat kitab dari tangan kanan ni orang mestilah orang mukmin kan. Orang yang beriman. Dan kana fi haziz, dan sebaliknya. Siapa fahuwa fil aqma wa man kana fi hazihi aqma fahuwa fil akhirah. Siapa yang sebalik maksud dia orang yang berada di dunia ini dalam keadaan buta. Tapi buta di sini dia sebut ni buta mata hati. Bukan buta fizikal tu, biji mata tu ni. Biji mata buta, vision dia lah, vision dia buta, mata dia ada. Okey. Kan? Maksud dia di sini apa ni sini? Orang yang tidak beriman lah.
Tidak beriman ni maksud dia iman ni dengan hati, tapi hati dia tak nampak. Okey. Ni buta lah kan, buta terus. Tapi kalau kita lihat, kita sama-sama Islam pun, uh, orang yang celik mata ni kadang-kadang buta Al-Quran. Buta sunnah. Tapi orang yang buta, banyak kan ada orang-orang buta ni, dia mata dia buta, tapi orang Islam, tapi tengok interaksi dengan Al-Quran tinggi dan malah sebahagiannya menjadi mufti lagi. Kita lihat dulu mufti, contohnya mufti mana yang buta tu? Mufti yang famous buta. Tak ingat Mufti Arab Saudi dulu. Mufti Arab Saudi tu nama dia Syekh Abdullah bin Bas, Ibni Bas orang panggil. Dia buta tapi dia mufti. Ilmu dia Masya Allah tinggi sangat betul lah. ilmu. Jadi mufti. Tapi buta. Kita yang celek ni, Tuhan bagi mata celek ni, kadang-kadang kita tak guna mata kita ni dengan molek lah. Hari tu kita kata nak bersyukur kan. Bersyukur dengan apa? Kita semak balik. Ada 3 cara bersyukur. Satu bersyukur dengan apa? Mulut. Lisan. Dengan mulut. Lisan. Dengan lisan, dengan mulut lah. Lisan. Dengan lisan, dengan lidah. Kemudian Mengakui dengan hati. syukur dengan Hati. bagaimana bersyukur dengan hati? Kita bincang dah hari tu. Ada perasaan. Mujurlah kita ni Islam. Mujur nama kawai Sabri. Kalau tidak nama kawai jadi Somcit. Tu. Kan? Bersyukur kita kena ada perasaan, tidak mati rasa. Bermunajat dengan Allah Ta'ala, ya Allah syukur. Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tahu ke tak bisikan hati ni? Tahu. 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 Apa dalil? Dalil dia tahu pasal bisikan hati. Cuba tengok surah Toha tu. Tengok surah Toha. Baca kita semak sikit surah Toha. Ya, Lepas surah Maryam ke? Ayat ke? Cuba tengok ayat berapa ni. Ni ayat ni. Ayat 8. Mana? Ayat 8. 8. Ni. Ni ayat berapa? 7 ke? 7. Ni 7. Ayat 7. Cuba baca. In tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sirra rahsia. Jadi maksud dia di sini kata dia wa in tajhar bil qauli, tidaklah payah kamu derahkan suara kan. Nyaring ni derah tak? Ni pun kita kena beringat di sini. Kadang-kadang derah sangat. Di masjid pun orangnya ada 5 orang je tapi pakai mikrofon, ya Allah. Kuatnya. Jadi nak cerita sini tak payahlah nyaring sangat ataupun takbir kuat-kuat. Allah Ta'ala ni dia tidak tuli. Dia nama dia dan sifat dia maha mendengar. Sami'ul alim, dia mendengar. Jadi tak payahlah kuat-kuat sangat nak berzikir ke apa tu. Dan fa'innahu ni yang kita nak cerita. Dia mengetahui segala sir ni rahsia lah. Rahsia. Dan yang tersembunyi. Balik ke ayat kita tadi. Jadi kita nak kata bersyukur dengan hati. Kita bermunajat, bisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, mujurnya jadi orang Islam dapat hidayah. Terima kasihlah ya Allah. Itu dengan hati. Kemudian dengan
Tindakan Mu- amal ibadah. Ha? Apa dia? Tindakan amal ibadah. Ush, Amali dan juga anggota. betul ya. Anggota tubuh kita bersyukur. Jadi Allah Ta'ala bagi mata untuk baca Quran juga kan. Melihat ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala ni yang tersurat. Bersurat. Yakni Tersirat. mushaf Al-Quran. Lepas tu tengok juga ayat-ayat Allah Ta'ala yang Bersirat. apa? Apa dia? Bersirat. Di mana Tersembunyi. tu ayat dia yang tersirat? Pengajaran apa sebenarnya? Ha? Pengajaran daripada ayat. Dah. Tengok alam sekitar ni. Ada sekitar ya. Dia punya ciptaan tu. Itu ayat-ayat dia yang tersirat lah. Tidak tersurat dalam ni kita boleh lihat makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Bulan, bintang, langit, pokok, binatang, awan, air laut. Tengok tu, kita berzikir lah. Subhanallah. Kan? Tu. Jadi tidak semestinya. Jadi mata kita tu, janganlah tengok benda yang kita suka. Tengok bola, tengok tak bola? Bola. Orang buta tengok bola ke? Orang buta tengok bola ke? Negara ini. Orang buta tak tengok bola kan? Dia tak nampak dah. Tak nampak. Jadi bangun pukul 3 pagi, tengok bola. Okey? Ada pula saya dibagi tahu program Tok Imam jemput semayang di masjid. Lepas tu tengok bola pula dekat masjid. Saya tak tahulah, saya dengar cerita. Ada ke? Ya Madi. Ya ke? Dia buat tu lah. Ya, dia buat juga. Tengok bola. Lepas semayang. Tak pasti pasal tapi dia ada dalam dia punya. Allahu'alam, saya tak berani nak cakap, saya dengar dari orang saja. Tapi saya dengar daripada seorang Tok Guru tu dia komen lah, dia kritik lah. Tak kena lah tu kan. Cara sunnah ni dia tidak macam tu. Waktu pagi tu dia kata, waktu pagi ni subuh ni kan ada hadis Allah Ta'ala turun ke langit dunia kan. Sepertiga akhir malam. Jadi waktu tu untuk kita meminta ampun, kita bermunajat. Ini kita tengok bola. Tak apalah. Nanti kan timbul pula kontroversi lah apa kan. Macam tu lah. Tapi gitulah. Jadi mata hati tu jagalah. So maksud dia nanti apa tu buta di akhirat. Bila apa tu dan sesat jalan di akhirat nanti. Jadi dia ikutlah imam kita ke apa dia kan, siapa tadi kan, imam. Kalau kita lara, ikut imam lara, pemimpinnya lara, kita banyak sangat hiburan, gitulah kita. Dia ada satu hadis, baginda Rasulullah SAW, saya tengok hadis Muslim, saya tak ingat Bukhari ke Muslim. Kan dia ada satu hadis yang bersebut apa ni, kamu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kamu sayang kan. Ada tak hadis tu? Boleh type ke tengok. Kan? Tak apalah. Jadi kita nanti akan dibangkitkan dengan bersama dengan man ahab, dia kata apa ni, dengan dibangkitkan bersama dengan orang yang kita sayang. Dalam konteks hadis itu, sahabat tu dia sayang ke Nabi, baginda Rasulullah SAW. Dia nak bersama dengan Nabi lah. Jadi susah hati dia. Masa kat dunia ni dia dapat, dia sahabat. Dia bersama dengan Nabi. Tapi akhirat nanti dia sedih, dia tak tahulah boleh ke tak boleh. Sebab macam kamu cakap tadi, Nabi ni dia berada bersama golongan Iliyin. Iliyin ni golongan tinggi. Jadi dia sedih, tak tahulah boleh ke tidak dengan Rasulullah SAW. Sebab dia sangat menyayangi Nabi. Jadi keluarlah hadis tu, kamu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang
kamu sayang. Jadi kalau kita sayang ke Nabi, tanda sayang Nabi ni kita ikut sunnah dia. InsyaAllah kita berniat, berhajat, mohon bersamalah dengan Nabi di akhirat nanti. Itulah kita punya imam. Kan? Kita punya pemimpin, imam kita. Dan imam ni, setiap imam, Rasul tu dia ada kitab. Jadi ada kitab yang diwahyukan, yakni Al-Quran. Dan juga sebenarnya kitab yang diwahyukan juga, yakni merupakan hadis. Sunnah itu diwahyukan juga, tapi dia tidak orang kata apa ni, tidak dimushafkan lah. Tapi sekarang adalah kitab-kitab hadis kan, dulu. Okey. Jadi gitulah. Jadi kita berniatlah untuk nanti kita bangkit dengan orang yang kita sayang. Jadi sepatutnya yang kita sayang, orang yang paling kita sayang ini adalah baginda Rasulullah SAW. Jumpa ke hadis ni? Ini Almar'u ma'a man ahab, betul? Ha. Ni hadis dia ni, cerita ni. Mana dia punya terjemahan dia? Oh tak ada, yang ni kita Arab. Yang ni kita Arab Tak tadi. Arab ni. Ni Arab. riwayat apa? Riwayat siapa ni? Urwah bin Adras At-Ta'abi. Rawat. Ini. Riwayat siapa? Ha. Tapi adalah beberapa kitab, saya rasa Muslim kot. Dia tengoklah lafaz ni, kadang-kadang dia lafaz dia berbeza. Tak apalah. Yang pentingnya ialah ada ni hadis. Almar'u ma'a man ahab. Kamu akan dibangkitkan dengan sisi orang yang kamu ahab ni, yang kamu cintai. Paling sayang, ahab. Ya, kita kasih. Kan kita kata muhibah. Muhibah ni perkataan ahab lah dia punya kata tu. Muhibah tu ialah muhibah tu kasih lah. Tak apalah. Mungkin kena standby kot hadis nanti kita. Tak apa. Bagus lah ni. Okey. Balik. Macam itulah. Kita ringkaskan juga benda ni. Cukuplah. Masa pun dah tidak begitu mengizinkan. Lepas ni kita ada banyak urusan pejabat. Kita sudahi dululah. Sudahi dulu. Tapi nak minta sekretariat ni kalau boleh biar jelas dekat mana kita punya tu. Dan kita nak jemput orang lain juga ni. Ni kita jemput tak jabatan-jabatan lain? Nanti kita jemputlah jabatan lain. So hebahan tu perlu lebih luas. Wallahu a'lam bisawab. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Apa yang tersalah, tersasul, terkeliru, bukan al-maklum lah. Bukannya orang yang alim yang menyampaikan ni. Kita cuma menyahut seruan untuk kita dapat motivasi kecil. Kita mengimarahkan Al-Quran insya-Allah di syarikat kita. Syarikat ni kita kasih ke tak ni? Kasih. Kasih. Nanti dibangkitkan bersama dengan keluarga Ain ke? Ain. Okeylah. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak diucapkan kepada Tuan Haji Yusof atas penjelasan dan tadabbur ayat Al-Quran surah Isra tadi. InsyaAllah sama-sama kita ambil iktibar lah. Semoga kita dapat dengan tangan kanan lah kitab kita dan dijauhkan dapat yang tangan kiri insyaAllah. Setakat tu dulu hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi lain masa. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.